bas dia sudah elok nampak. Tidak sebelum ni kita kena naik bas kat sana. Sekarang kita ke dalam Airbus menuju ke departure punya station. Panas tipis. Panas tipis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni hari Khamis 11/9/12. Aku dengan wife nak pergi ke negara Skandinavia, belah-belah utara dunia. Jadi hari ni kita akan naiki pesawat Emirates menuju ke Dubai. Kita akan transit di sana. So, okay, kita dah dapat seat kita ekonomi 48, dua seat saja. Kalau yang depan tu 3, ini 2. Ngam, cantik, sedang elok. Okay, ni first time naik Emirates. Kita dah rasa first time naik Emirates. So, ni kita dapat seat kita. Lagi kita review tempat dia macam mana. Okay, alhamdulillah kita dah naik kapal. Jadi nak review sikit barang-barang yang yang disediakan kat dalam Emirates ni. First, dia bagi kita selimut, blanket. Lepas tu dia bagi kita earphone. Earphone ni dia plug dia lain macam sikit. Dia connect macam ni. So dia tak guna pun kalau nak bawa balik, tak function. Okay. Nanti kita review makanan pula ni. Sekat ni kita dah dapat duduk. Seat kita 2 saja. Dari sana 3. Okay. Sekarang pukul 6 petang. Kita akan jumpa di Dubai. Nanti kita akan review makanan apa untuk malam ni. Let's go. Okay. Time makan kita sudah sampai. Kita review sikit. Ni kita dapat chicken loaded seated, nasi goreng dengan ayam. Dia punya puding seperti air. Itu chicken of beef. Okay, kita tengah makan. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke airport Dubai. Kita akan transit selama 10 jam kat sini. 10 jam. So sekarang baru pukul 10 malam. So dia punya next flight pukul 8 pagi. So kita santai dulu kat sini. Ni semua tempat menunggu lah. Okay, nanti kita update balik. Nak jalan malas, tidur dulu. Okay, dia setiap kali gate kita akan nak pergi gate-gate ni kena naik ni lah, dia punya tram. Please hold on. Train is departing to Erhuvegen. Next stop, gates B and C. المحطة الثانية البوابات B و C. Tadi kita orang dekat gate A, so sekarang nak pergi gate C lah. Tu lah. So ni jalan-jalan dia. Kira Dubai ni dia ni pun besar. Bukan luas. Dia besar. Jadi dia nak pergi kat gate tu pun dah kena naik train dia, gate dia.
update kembali. Sekarang ni aku kat lounge. Ambil masa 3 jam dekat lounge ni untuk relax, makan. Lepas tu basuh muka semua. Daripada tersidai lama sangat, kita ambil makanan dulu. Ni lounge dia. Ni lounge yang airport sediakan lah. Dia airport sediakan, dia murah sikit. Dia bukan daripada business ke first class punya lounge. So dia murah sikit lah. Dia satu harga untuk 3 jam. So pandai lah manfaatkan 3 jam tu nak pakai time bila kan. Okay. Tu je kita nak update sekejap. Lepas kita lounge dulu. Lounge ni kecil sikit daripada itu hari mana kita? Oman. Abu Dhabi. Kecil sikit. Abu Dhabi lagi besar. Tapi dia ada kat sini ada banyak lounge. Dia ada lagi lounge yang lain. Okay lah. Tu je. Let's go. Kita sambung lagi. Okay, bersambung kembali. Kita sekarang on the way nak ke Copenhagen. Sikit lagi. Untuk lagi satu perjalanan, 7 jam lagi perjalanan. InsyaAllah doakan kita semua selamat sampai. Okay, kita punya sebelah kamera sini. Ini kali ni double decker punya flight. Okay, nanti kalau kita dah sampai, nanti kita update lagi. Let's go. Okay, salam kembali. Alhamdulillah kita dah sampai ke Copenhagen. Denmark ni baru turun. Okay, kita baru turun Terminal 3. Jadi kita akan ambil public transport nak ke kita punya penginapan. Let's go guys. Nanti kita update lagi perjalanan. Ini kita update sebab dah sampai. Alhamdulillah dengan jayanya kita sudah sampai. Kita akan cari ni train. Ya, kita akan naik public transport. Okay, let's go. Okay, sekarang kita dah naik dia punya metro dengan train nak ke penginapan kita orang. So sini lagi 2 pit stop. Husk også, at dørene lukker, når fløjten lyder. Okay, so kita layan je lah. Lepas tu sampai dekat ni, kita akan jalan lagi di 5 minit jalan kaki sampai ke Annex Copenhagen. Please mind the gap between train and platform. Okay, kita dah sampai ke Copenhagen punya station kereta api. Wah, dia ada Christmas. Dah bulan-bulan Disember ni. So kita nak kena tolak beg ni sejauh 350 km untuk ke penginapan. Jadi tak tempat lah nak rakam-rakam, tak sempat. Sikit boleh. Ni runner nak diskan. Agak cantik juga lah dengan bendera kat atas ni. CBI besar. Now kita dah sampai ke Denmark. Okay, ni bangunan luar. Walaupun tak sempat nak ambil video sebab nak nolak, tak apa, kita ambil dulu sikit. Depan ni, ini dia punya bangunan dia sama macam itu hari dekat Jerman. Hampir-hampir sama. Okay, nanti kita update lagi. Sekarang kita kat Annex Guest House. So kena check in sendiri, aktifkan kunci ni sendiri.
dia. Sebelah hotel, sini orang panggil apa? Hostel. So, okay, selamat malam. Selamat petang. Sekarang baru pukul 4 lebih 4 petang. Tapi dah malam. Sebab sekarang musim sejuk, dia petang gelap awal. So ni sekitar bandar Denmark, Copenhagen. Sekarang kita jalan-jalan nak pergi menuju ke mana-mana ada keluar Christmas. Tengok diorang punya tempat berkumpul Christmas market. Jadi ni lah, orang malam-malam jalan. Tak tahu orang balik kerja ke orang jalan. Nanti dah sampai kita kasih Roger balik. So kita punya tadi rail station kita tadi, kita turun kat situ. Tu kita dekat dengan kita punya hostel. Nak bawa jalan-jalan sikit, tengok. Kali ni boleh rakam lama sikit. Hari ni baru hari Jumaat. Okey, kira hari Jumaat, hari yang diorang cuti kot. Kira hari last day bekerja. I was like, what? You think you have to... Just my father. Basikal rasa banyak. Europe kan, di Europe mereka mengamalkan menunggang basikal. Apa, basikal bersusun nampak ah. Hari Jumaat, last day kerja, hari cuti lah. It's the Friday. Kan orang minat hari Jumaat. Mana hari Jumaat, hari cuti. Ni laluan basikal ni sebenarnya. Laluan basikal, basikal pun dah ada laluan dia sendiri. Ni dia punya mall lah kot. Sebab diorang tiada mall bangunan kurang. Kita kat Denmark. So ni dia punya square. Sini dia punya square. Okay, kita akan melintasi ramai-ramai ni. Kita sekarang berada di square. Dia punya square vegan. Ada Christmas, market Christmas, market Christmas, bangunan-bangunan dia. Dan kita menuju ke satu Christmas market. €5 bos, RM25 satu.
Hagen 7 ya. Panjang jalan ni, panjang. Tapi tadi kita dah makan kat bilik, jadi kita tak ada nak makan sangat. Kalau balik pun kita cari air. New Yorkers. Ni brand international juga ni. Nanti ada yang best, kita sambung lagi. Ni jalan dia macam ni je. Dia pakai bangunan-bangunan lama. Okay, nanti kita sambung lagi guys. Saya dah sampai Christmas market yang pertama. Sekarang dekat-dekat musim Christmas ni memang banyak apa orang kata Christmas market. Christmas market ni macam bazar. Dia tak ada jual apa-apa pun, dia jual makanan, minuman. Dia jual wine. Bau wine kat sini. Cercare faremo dreta. Agak ramai kat sini. Ini jual cheese. Ini jual sebenarnya untuk dekorate untuk Christmas. Ini ice skating. Okay, kita dah berjalan-jalan. Sekitar ni memang agak meriah dan ramai. Ni spot nak main ski, ice skating, balapan ice skating. Memang meriah. Ini malam, dikira malam minggu lah. No, pemain. Oh, ni ais betul tu. Ais import. Sebab kat sini tak ada salji lagi. Tiba-tiba ada ais. Maknanya ais import daripada tempat lain. Sana tu macam meriah lagi. Jom kita pusing. Okay, bermula dia ada sawah kat sini. Mungkin dulu ni pelabuhan kot. Tahu lah. Malam tak nampak kan. Ini lah bangunan warna-warni tu. Kalau siang mungkin lawa. Malam bulan di pagar bintang. Kita jalan tadi
Kereta Bandar Copenhagen Square. Ramai gila. Tengah lepak-lepak minum panas badan. Jalan tadi ni. Okay, kita dah tak ada apa-apa dah untuk malam ni. Kita nak balik ke hotel balik. Nanti kita sambung lah esok untuk perjalanan esok. Hari ni kita tak cukup tidur, penat. Kau tak cukup tidur, tak cukup baring. Buat segala benda hari ni buat secara duduk. Tidur duduk, makan duduk, semua duduk. Semua ramai. Semua layan. Okay, tak ada apa lah untuk hari ni. Let's go. Kita tunggu esok.